Assalamualaikum Abang KSM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam tu bang, saya drive seorang aja balik dari site dekat Pengerang. Dan sebenarnya memang dah selalu dah saya duk ulang-alik jalan ni. Dan disebabkan jalan yang paling cepat kalau nak balik rumah sewa saya dekat JB tu, saya ikutlah lebuh raya Desaru tu. Dan biasanya kan bang, kalau awal-awal malam memang tak ada masalah pun. Tapi malam tu saya kena OT tau. Itu yang balik lambat tu. Badan rasa penat, mata pun dah berat. Lepas keluar daripada tol Desaru, memang jalan tu terus sunyi bang. Lampu pun ada kawasan yang ada kawasan memang langsung tak ada lampu. Mana yang biasa lalu tu tahulah jalan ni macam mana kan. So, saya dah memandu. Adalah lebih kurang dalam 15-10 minit macam tu kan. Tiba-tiba saya rasa nak terkencing sangat-sangat. Dahlah kawasan tu memang tak ada R&R kan. Stesen minyak pun jauh lagi bang. So, nak tak nak, terpaksalah saya berhenti tepi jalan. Dan abang tahu tak masa saya keluar je dari kereta, kita ni fikir apa tau? Kita fikir nak cepat je lah kan. Pancut sekejap kat tepi jalan tu terus nak gerak. Tapi masa itulah saya mula rasa lain macam. Aduh, time-time macam ni lah nak terkencing pula. Kacau betul lah. Kenapa lah dia orang tak buat R&R kat sini? Dan masa saya tengah buang air tu bang, ulu rumah tiba-tiba meremang tau. Meremang sangat. Macam ada orang tengok kan. Dan mulanya tu saya buat tak tahu je lah. Dan tiba-tiba saya dengar suara budak ketawa tau. Bunyi dia sayup-sayup aja dari arah semak tepi highway tu. Sudah. Anak siapa pula main dekat sini ni? Kita ni dah terlanai liu dah. Tapi yelah, buat tak perasan lagi tau bang. Saya cakap dalam hati, alah, mungkin burung aja kot. Aku yang salah dengar lah kan. Saya pun baru nak sambung balik, suara tu tadi tu bertukar tau bang. Tiba-tiba bertukar. Daripada dia gelak-gelak macam tu, tiba-tiba dia bunyi macam ni.